Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai dah di Muzium Lingam Jaya. Sekarang kita nak ziarah makam merah Raja Yunus. Ini raja yang memerintah daripada kata keturunan Bugis. Makam merah ni Raja Muhammad Yusuf Ahmadi. Bismillah. Makam yang di Bukit Muda Riau ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, Kabupaten Lingga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Shiratal mustaqim. Bismillah. Allah. No. Ini baca ni makam merah yang di Tuan Besar Muda Riau ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Ahmadi ni mana tariqah. Ni ada bahasa Rom, Jawi, English. Ada Besar Muda Riau. Raja Muhammad Yusuf Ahmad adalah putera Raja Ali, beristikan Tengku Embong Fatimah binti Sulaiman Sultan Mahmud Muzaffar Shah. Beliau resmi tabahkan menjadi Yang di-Pertuan Muda Riau ke-10 sejak tahun 1858 oleh Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah kedua. Almarhum terkenal sebagai seorang mursyid tarekat Nasyabandiyah Al-Khalidiyah dan ahli sufi, bergelar Al-Faqih ilallah Ta'ala Al-Ghani Maulana, yang amat mulia Tuan Muda Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi, berkedudukan di Istana Peraduan milik peribadi atau sering disebut Istana Rabat sebagai pusat syiar Islam Lingga Riau. Selain itu, Allahyarham dikenal juga dengan sebutan Almarhum Ahmad Marhum Rabat dan Marhum Damnah, yang di-Pertuan Muda Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi mangkat pada hari Isnin pukul 7.20 waktu setempat. Ada satu makam lagi. Makam Encik Ismail, Kelurahan Daik, Kecamatan Lingga. Kiri. Kita sekarang menuju ke benteng Bukit Cening. Ini kita datang minta singgah sini. Jadi ini kita lapang. Street pun dah selesai. Kita pergi ke benteng Bukit Cening. Benteng yang paling banyak apa ni? Meriam. Sagu belah-belah ni. Tengok sagu banyak ni. Apa tu? Ada pokok sagu. Kalau ada orang buat sagu boleh tengok kan. Yang kat luar kampung. Oh kan pergi kilang. Nanti kita terus pergi kilang sagu tengok. Ya Allah, rezeki. Ini lah. Alright. Okay, kita parking. Kita parking kat sini. Kena daki sikit lah, naik kat atas. Sana tu laut. Jom. Kita pergi tengok. Sekejap lagi kita sambung balik. Ongeh kat dalam ni. Akhirnya sampai. Lebih kurang 5 minit. Tak sampai kot 5 minit. Jadi kita sampai dah ke benteng Bukit Pertahanan Bukit Cening. Jadi banyak benteng-benteng pertahanan di Daik Lingga ni. Ini salah satunya lah, menjadi cagar budaya di Indonesia ni. Situs Cagar Budaya Benteng Bukit Cening.
Benteng berukuran 32 meter kali 30 meter. Kampung Seranggung. Ya, Pak. Assalamualaikum. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia tak besar. Dulu tinggi lah ni. Tapi ni mungkin dah masuk pasir tinggi. Jadi tak ada lah pokok-pokok. So sana laut. Jadi kalau kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Portugal, Inggeris, ni lah. Dia dulu tak dia keliling belah sana saja. Ni susuan ni kan. Saya lihat ada meriam. Lama. Oh ni ada lumba-lumba. Ni Belanda. Beli pada Belanda. 790. 1797 Masihi. Abang sini ya? Cerita sikit bang, sini Bukit Cening. Nama bang? Nama Sulaiman. Ni kita dengan Abang Sulaiman ni. Bukit Cening dari tahun 2008 sampai 2006. Kerja kami meriam ni ada 19 biji. Sini semua? Ya, 19 biji. Oh. Lagi ni lukis nama tupai beradu ni mak. Tupai beradu? Itu tupai tu? Tupai. Oh, tupai. Ya. Tupai beradu. Ini Belanda juga kan ni? Oh, Belanda juga. Ada. Yang kita punya ada? Melayu. Melayu tak ada. Ini dirampas ni. Ini bukan dari Belanda Pak, dari Portugis. Oh, ni Portugis. Portugis. Ini dinamakan meriam tupai beradu, panjangnya 2 meter 10. Kalau ini mahkota raja. Mahkota raja? Ada mahkota. Ada mahkota, kemudian ini satu. Mahkota raja juga. Di Belanda ke? Belanda. Portugis Pak. Portugis. Portugis bukan. Yang Belanda ni semua Portugis ya? Portugis. Ni sama lah kan? Sama. Dari mana Pak kita? Malaysia. Malaysia. Sama dengan tadi dengan Dinas. Oh, Dinas. Pak Lazuardi. Pak Zuardi dengan dia ketua ni Dinas. Oh iya. Kepala Dinas. Pak Zal. Pak Zal. Negeri. Jadi setelah habis tu terus sini lah. Oh iya. Nginap jadi di tempat Moyang stay. Oh, Sama kita dengan Aan Megat, Engku Aan. Tengkuan. Hasil daripada rampasan Portugis. Bukan rampasan, memang Beli kan ya? zaman Sultan itu Ha? kita tak tahu apakah apa ini bukan rampasan, ini kan untuk sekedar memecahkan kapal. Jadi yang Kalau dulunya kita ambil ni dari mana? Beli ke atau beli ini. dengan Portugis? Iya. Ah. Jadi dulunya bukan di sini Pak. Oh. Awalnya di atas ini. Yalah. Di atas tanggul ini. Keliling-keliling kan? Ya betul. Di atas tanggul ini keliling ni Pak. Jadi ke sana ya, ya dia keliling. Keliling. Gitu. Ini dalam lagi kan? Ya segini dalam segini. Segini je? Iya. Oh. Tempat berlindung kan? Kalau yang masih utuh dari zaman dulu di benteng Kuala Daik itu. Benteng Kuala Daik? Ya, ada 4 biji itu. Itu utuh, masih utuh. Kita harus pakai. Jauh di sini? Tak jauh juga. Kita harus pakai pakai pompong. Benteng Kuala Daik itu kah? Mepar kah? Iya, Oh, mepar. Mepar lah Mepar sana. Oh, Mepar sana. Kalau mepar itu benteng lapisan pertama. Orang kayak Montel situ kan? Iya, lapisan pertama. Dia kan benteng Bukit Cengkeh. Itu pakai kode. Kalau ada musuh di situ anunya. Kemudian lari ke Mepar. Mepar sudah ada benteng lapisan pertama, lapisan kedua Kuala Daik. Kuala Daik. Sini. Oh, Kuala Daik nanti boleh pergilah. Boleh. Kita nak pakai pompong kalau hari ni. Ya, pompom tahu. Kalau sekarang Pak tak bisa. Oh? Air kecil. Oh, surutnya, surut. Kalau mau pergi situ pagi-pagi. Pagi air besar-besar. Oh, ya. Kita dapat pakai pompong. Oh, itu lagi masih utuh lagi sana ya? Masih bisa, masih tersusun batunya. Oh, ada batunya. Ada, Oh. dia tersusun tanggulnya itu. Oh, cantik lah. Kampung. Naik bukit belok kanan. Ni. Ni ya. Belok kanan. Ni. Oh, okey.
Salak. 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 Oh banyak kan. Bertam. Ush, seorang pokok. So sekarang kita nak pergi ke Lubuk Muncung. Tadi kita dah naik ke Bukit Cening, Benteng Bukit Cening. Tu dah penat. Ni waktu kita nak mandi di sungai Lubuk Muncung. Di tempat ni juga orang buat hasil sagu kat sini. Jadi pokok sagu, buat sagu tu, pokok dia sini banyak juga di Kampung Merawang, Daik Lingga. Kita dah sampai ke Lubuk Muncung. Hari ni Rabu, di orang tak ramai lah. Hari Jumaat Sabtu Ahad tu ramai orang. Kedai-kedai ni pun mesti buka. Oi, tangga. Ni ikut. Allah. Okay, dah tu lah sini lah. Dah. Okay, dah sampai ke Lubuk Muncung. Satu hari kita kerja hari ni, nak segarkan badan. Birunya air dia. Oh, ni ada tempat turun. Subhanallah. Boleh terjun daripada atas sana tu. Oh. Narik. Rezeki. Okey, jom. Kita turun mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Air jernih, nampak ikan. Tu ikan tu. Allahu Akbar. Nikmat apa yang ingin kau dustakan? Oh, jernih air dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh terjun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Air dia taklah sejuk sangat, tapi boleh tahan lah. Banding dengan dia resun tu, lebih sejuk. Dalam tu air terjun. Sini ni kalau nak tenang, relax, sini. Bismillahirrahmanirrahim. Narik. Cepat. Nyaman satu hari. So kami berdua je lah. Bagi yang lain jelas sikit. Nak terjun lah. Rasa tu boleh terjun tu. Lepas tu dia buat apa tu? Subhanallah. Benda yang itu sebab ramai kita dah ni kan. Ni ada tempat menarik lah. Ni siapa yang nak mari ni, boleh lah. Join. Ada dalam 2000 clear. Boleh sampai lah sini. Nak terjun di atas tak berani, terjun dari sini dah. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman ni. Allah subhanallah. Kita nak bagi makan ikan. Tengok banyak ikan dalam Lubuk Muncung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikan tu. Tu. Jumpa.
Banyak tu. Menarik. Ikan kalau mancing ni banyak dapat ni. Lubuk suci, bersih. Bismillah. Allah. Oh, view daripada atas. Ada tangga di sini kan. Dalam ni. Boleh terjun ni. Oh, menarik ni. Ada berani ke? Ha? Ni dalam ni. Terjun best ni. Dia lah tempat terjun kan. Uish. Padahal yang tu sana tu. Air dia sana kecil je air dia. Sikit sampai ni dia rusak. Oh. Okay, sekarang tadi kita dah selesai mandi di Lubuk Muncung, Kampung Marewang. Jadi sekarang kita tengah jalan-jalan nak pergi ke pelabuhan Buton. Tapi tengok kiri kanan ni penuh dengan pokok-pokok sagu. Mana pokok-pokok sagu ni dulu tanam sagu dan jadi hutan sagu kiri kanan. Tak habis pokok sagu ni, ambil ada. Ni masih muda-muda lagi tu. Ni orang dah ambil tumbuh balik, pucuk-pucuk tu. Ni kiri kanan ni penuh sagu. Sagu. Oh, ni sagu tu. Kiri kanan pokok sagu. Petang sekarang kita akan makan lah. Ni petang dah, lepas asar ni. Pukul 5 kita pergi ke sungai Daik, makan apa di Kampung Cina. Kalau nak makan sagu, nak makan apa lemping sagu ataupun bahan-bahan makanan yang dibuat oleh Pak Sagu, boleh ke Kampung Cina tepi sungai ada juga. Situ duduk tepi sungai tu makan sagu, nikmati alam. Sekarang musim pula musim sejuk, musim angin. Dia kemarau, tak ada hujan, tapi orang kata apa, angin tu non-stop. Non-stop. Mana kemarau, bukan kemarau lah, tapi orang kampung dia panggil kemarau ringan. Okay, tadi daripada Lubuk Muncung nak pergi ke Pelabuhan Buton ni dalam 35 kilo dalam 5 minit. Jadi kalau sewa motor 85,000, 100,000 lah sehari. Boleh pusing-pusing. Ni Bakau ni. Bakau. Ni ada bakau. Bang. Dia cari ketam nipah ke ni? Ikan nipah ke udang kari, udang apa tu? Udang apa, ketam macam ketam. Kalau datang ke Daik ni, dia ada dua tempat pelabuhan kita boleh turun. Satu Sungai Tenam. Tapi kalau nak dekat, boleh turun di Tanjung Buton ni. Ni lah. Ni rumah-rumah. Oh, selamat jalan Kabupaten Lingga. Ni sini juga salah satu tempat kita nak turun lah. Kalau nak turun sini dekat sikit lah. Kalau kita nak pergi ke dia homestay, nak pergi ke lebih dekat daripada Sungai Tenam tadi. Cuma Sungai Tenam tu kalau turun banyak sikit. Banyaklah dia punya apa ni, panggil ke apa, kereta-kereta sewa nak naik tu. Sini kurang. Ni ojek banyak lah. Jadi kalau kita nak pergi tu Kampung Mepar sana tu ada, sana tu Kampung Mepar. Oh, kita boleh masukkan motor ke dalam tu. Kita naik motor ke dalam. Boleh ya, jalan tengok ya. Allah. Okay, jom.
tengah. Kali ni kita datang rezeki lah, mudah, Allah mudahkan. Pergi naik motor kan, sana sini boleh masuk. Allah mudahkan urusan kita. Kerja untuk menistik pun mudah. Pergi tempat-tempat yang kita tak pernah pergi, tiba-tiba orang bagi tahu. Mudah nak masuk. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Oh, sampai alhamdulillah. Nampak bukit. Itu benteng Pulau Mepar. Orang mancing ramai ni. Assalamualaikum. Pom-pom. Boleh kalau nak. Ada orang bawa ke? Pulau Mepar, benteng Pulau Mepar. Apa? Ada hasilnya? Hasilnya? Belum. Ikan apa ni? Tamban? Oh, ada. Ambil mati. Tengok. Apollo yang buat Apollo. Apollo. Ini yang buat makan ke? Ada makan boleh makan. Oh. Dia ambil ke dilepas ni? Sekarang dapat. Ni. Macam tamban macam tamban. Orang kaya Montel tu masjid Pulau Mepar. Pom-pom naik.